Wa qad atainaka min ladunna zikra. Gapo hak Allah nak cerita ni? Cerita para nabi, cerita para umat-umat dahulu. Allah kata, qad atainaka, kami bawa pada engkau wahai Muhammad, min ladunna, daripada sisi kami, kata Allah, zikra, peringatan. Kenapa mu kena dengar semua cerita-cerita dalam Quran? Sebab kami nak bawa dalam cerita tu, dalam kisah para nabi, ada zikra, peringatan. Peringatan. Zikra di sini, ulama ahli tafsir mengatakan ada 3 bentuk zikra. Zikra, peringatan dalam Quran, ada 3 jenis, 3 bentuk. Pertama, peringatan tentang kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia, kehidupan kita di akhirat. Bila kita baca Quran, kita faham, baru kita sedar. Rupa-rupanya, aku hidup kat dunia ni sekejap je. Lepas ni aku mati. Lepas mati, Allah akan tanya.